Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita sambung semula bacaan kitab Al-Iman oleh Dr. Naim Yasin. Kita sampai pada muka surat 329 edisi Jawi. Qala al-mu'allif rahimahullah, kata penulis kitab rahimahullah, berpuas hati dengan kufur dan tidak berpuas hati dengan kufur dan tidak berpuas hati dengan Islam. Dia yang dimaksudkan di sini, kalau tengok yang kita arah ada, dia kata ar-ridha bil kufri wa adamur ridha bil islami kufrun. Ridha dengan kekufuran dan tidak ridha dengan Islam adalah satu kekufuran. Itu maksud teks Arab dia begitu. Tapi penulis ni dia penterjemah ni dia terjemah dengan bahasa dia lah. Berpuas hati dengan kufur dan tidak berpuas hati dengan Islam. Saya dah sebut maksud sebenar dia kepada terjemahan teks Arab yang ditulis oleh Dr. Naim Yasin. Jadi penterjemah kita ni dia olah sedikit bahasa dia, iaitulah Ustaz Abdul Rahman bin Abdullah. Tapi maksud dia lebih kurang sama. Kata dia, kami memberi perhatian di sini kepada satu perkara yang disangka tidak termasuk dalam contoh yang telah disebut. Yang ini apa contoh yang telah disebut? Iaitulah contoh-contoh yang berkaitan dengan perkataan yang boleh menjadikan seseorang itu terkeluar daripada Islam, dihukum kafir disebabkan perkataan dia. Antara yang disebut di dalam kitab ni iaitulah apa dia? Tuduhan pada diri Rasulullah. Dia mentahmah, dia mencela Rasulullah. Sesiapa yang melakukan perkara itu, maka dia kufur. Bahasa lain, dia murtad, dia kafir. Demikian juga mengingkari apa yang Rasulullah SAW menceritakan, apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Dia kata tak betul benda ni, bohong saja. Orang yang seperti itu kafir. Termasuk perkara yang boleh menjadikan seseorang itu kafir dan murtad apabila dia redha dengan kekufuran dan tidak redha dengan Islam. Dia tahu dah perkara itu termasuk dalam ajaran agama Islam secara pasti, tiba-tiba tak redha, dia tak puas hati, tak setuju, dia tak mau, dia tak nak. Orang yang seperti itu dia kufur. Dia kufur. Kami memberi perhatian di sini kepada satu perkara yang disangka tidak termasuk dalam contoh yang telah disebut, jadi tidak termasuk dalam kekufuran, sedangkan ia pada hakikatnya membatalkan syahadah, yakni menjadikan orang itu kufur. Dan mengingkari tauhid dan risalah. Termasuk dalam perkara yang akan dibincangkan ini ialah orang yang mengingkari tauhid dan risalah, yakni mengingkari risalah yang diutuskan kepada Nabi Muhammad, ajaran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dari Allah. Iaitu apa perkaranya? Iaitu berpuas hati, yakni redha dengan kufur dan tidak berpuas hati ataupun tidak redha dengan Islam. Ini termasuk dalam perkara yang kufur. Sesiapa yang memiliki keyakinan yang seumpama ini, maka dia terkeluar daripada Islam. Ini perkataan ke i'tiqad. Sebulan kita tinggal, lupa terus. Dia sebut tentang ni, tajuk besar dia i'tiqad ni. I'tiqad jenis keempat iaitu setiap perkataan atau perbuatan atau i'tiqad yang mengandungi tuduhan kepada risalah. Perkataan, perbuatan dan i'tiqad yang menjadikan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Yang nak dibincangkan iaitulah tidak redha dengan Islam, redha dengan kekufuran, terkeluar daripada Islam. Tengok apa kata dia lagi. Sekiranya seseorang itu berkata,
Saya membenarkan orang yang mengingkari dua kalimah syahadah. Saya membenarkan maksudnya dia kata orang tu betul cakap dia tu. Katalah ada orang dia tak nak bersyahadah, dia tak nak mengungkapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebaliknya dia kata sebenarnya Tuhan bukan Allah sahaja, ada Tuhan selain daripada Allah. Tiba-tiba kita pergi kata betul cakap orang tu. Betul Tuhan ni bukan Allah Ta'ala saja, ada lagi Tuhan lain. Itu maksud dia. Dia reda dengan kekufuran tersebut. Dia bersetuju, dia menganggap betul perkataan yang mengatakan Tuhan bukan hanya Allah, tetapi ada Tuhan yang lain dari Allah. Kita kena faham betul-betul, bila kita masuk Tuhan, kalau ada orang mengaku Tuhan bukan Allah, kadang-kadang seseorang tu dia tak cakap begitu. Tetapi apabila dia kata hampa ni duk kata yang maha mendengar tu Allah Ta'ala saja, sebenarnya ada lagi yang maha mendengar selain Allah, itu boleh murtad. Kalau dia kata ada makhluk lain yang boleh mendengar, yang boleh mengetahui perkara-perkara yang gaib dengan sendirinya, boleh murtad. Siapa? Jin dan syaitan sebagai contoh. Dia berkeyakinan jin dan syaitan itu boleh mengetahui perkara-perkara gaib dengan sendirinya, dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh jin dan syaitan. Kafir orang yang anggap begitu. Dia telah mensyirikkan Allah, dia telah mempersekutukan Allah, dia telah mendakwa jin dan syaitan selain dari Allah mengetahui perkara-perkara gaib. Jin dan syaitan juga mengetahui perkara yang gaib. Itu kufur, perkataan kufur. Sama juga kalau seseorang yang mendakwa ada pihak yang berhak kita hinakan diri kita kepada dia dalam bentuk ketuhanan, kufur juga. Kita ni, tok guru kita ni, ya Allah, boleh menjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Bahaya tu. Boleh membawa kepada kekufuran. Tok guru kita ni walaupun dah mati, kita pergi kat kubur dia nanti di akhirat, dia boleh selamatkan kita. Macam mana dia boleh selamatkan kita? Kamu pasti tok guru kami, kamu ni ahli syurga? Dia pasti. Bahaya tu. Perkataan-perkataan yang seumpama tu boleh membawa kepada kekufuran. Kita bimbang kefahaman itu lahir disebabkan kufur yang ada di dalam i'tiqad dia. Oleh kerana itu ambil perhatian. Dan siapa yang berkata, demikian juga siapa yang berkata saya mendustakan orang yang menuturkan dua kalimah syahadah. Tak betul dua kalimah syahadah itu. Si Ahmad telah baru mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba ada nama si Abu, dia kata Abu je dua kalimah syahadah tu, tak ucap pun tak apa. Bukan betul. Walaupun dia Abu tu sendiri dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba dalam masa yang sama dia mendustakan siapa yang mengucapkan dua kalimah syahadah. Maksudnya dia tak percaya dua kalimah syahadah tu walaupun dia ucap. Kufur. Tidak syak lagi, kata penulis kitab ni, tidak syak lagi tentang kufurnya orang yang mengatakan demikian. Tak ada keraguan, orang yang mengatakan, mengungkapkan perkataan sedemikian, dia kafir. Sekalipun perkataan yang pertama itu hanya diucapkan dengan berpura-pura di hadapan orang yang mengingkari kalimah syahadah. Begitu sekali. Sekalipun dia bercakap tu, dia berada di hadapan orang non-Muslim, dia mengaku bukan percaya sangat. Orang Melayu duk cakap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku duk ucap dah, depa tak dah. Dan nanti tak ucap, dia berkata aku tak Melayu pula, dia tuduh aku murtad pula. Aku sebenarnya bukan percaya sangat. Kafir. Walaupun dia cakap tu bagi tujuan nak jinakkan ataupun nak dapat apa-apa kepentingan di pihak yang bukan Islam. Cakap kerana benda ni benda prinsip. Kalau dituturkan perkara itu maka dia kufur.
Sebenarnya ada beberapa gaya bahasa percakapan, amalan dan keadaan yang lain. Ada lagi percakapan, amalan dan keadaan yang lain yang sama pengertiannya pada uruf syarak, uruf manusia dan uruf bahasa dengan perkataan orang yang mengatakan saya membenarkan orang kafir atau saya mendustakan orang muslim. Yakni dia membenarkan, maksudnya dia kata orang kafir itu memang betul atas kekafirannya. Orang Islam yang mentauhidkan Allah tu tak betul tauhid tu. Itu maksud perkataan. Bukan setakat itu sahaja, bahkan ada lagi perkataan-perkataan, amalan-amalan dan keadaan-keadaan yang membawa maksud yang sama dan menatijahkan hukum yang sama, iaitulah murtad. Maka sesiapa yang terkeluar daripadanya perkataan ini, ia terkeluar daripada Islam. Siapa yang mengungkapkan perkataan yang telah kita sebutkan sebentar tadi, maka dia terkeluar daripada Islam. Dalam bahasa lain, dia murtad. Dan antara gaya bahasa percakapan itu ialah dia nak bagi contoh-contoh yang lain. Antara contoh yang lain iaitulah, pertama, gaya berpuas hati dengan kufur. Gaya berpuas hati dengan kufur. Ini dia buat sendiri ni. Dia sebut kat sini, dia kata awalan asalibur ridha bil kufri. Bolehlah. Gaya berpuas hati ataupun asalibur ridha. Boleh terjemah begitu. Gaya berpuas hati ataupun bentuk-bentuk redha kepada kekufuran. Apa dia antaranya? Pertama, dia kata tidak mengkufurkan orang kafir dari golongan mulhidin, murtaddin dan musyrikin, atau merasa isyak tentang kekufuran mereka, atau mengatakan betul pegangan mereka. Orang tu sembah berhala, orang tu pun tak pernah mengaku dia Muslim. Orang tu kata saya ni Buddha, saya ni Hindu. Tiba-tiba dia kata, dia pun dia betul ke kafir? Tak kafir lagi kok mana tahu agama Buddha tu betul? Murtad orang yang macam tu. Mana tahu kok sebenarnya Kristian ni, mana tahu kok yang betul itu agama Kristian. Murtad, terkeluar daripada Islam. Orang yang meragui kekafiran, dia kafir. Dia sebut kat sini contoh mulhidin. Mulhidin ni orang yang tak ada agama, mulhid. Murtadin orang yang murtad. Dia meragui kemurtadan. Maksudnya dia kata, orang tu betul ke perkataan? Katakanlah dia tuduh Nabi Muhammad tipu. Contoh, Muhammad apa ni semua dah ikut sunnah-sunnah Nabi apa? Mengarut saja Nabi tu, mengarut je, tipu je ajaran Nabi tu. Tiba-tiba kita kata, orang Islam tuduh orang yang sebut begitu kafir. Tiba-tiba kita kata, mana tahu kok dia betul? Memang mana tahu kok sungguh-sungguh Nabi itu memang tipu. Orang yang cakap macam itu kafir. Dia ragu. Dia merasai orang yang hina Nabi itu mungkin betul. Murtad orang yang macam tu. Yang kata Nabi penipu itu murtad. Orang yang meragui kekafiran orang kata tu, dia juga murtad. Setelah pasti orang tu menghina Nabi. Dia kata kita Al-Quran ni mengarut je. Siapa mereka? Bukan Allah. Dia kata bukan mereka, bukan dari wahyu dari Allah, orang mereka je. Murtad. Tiba-tiba kita kata, mana tahu kok dia cakap tu betul? Kita pula murtad. Ambil perhatian ni. Ini bab-bab iman, bab-bab kufur, jarang orang bercakap sekarang ni. Ambil perhatian perkara ni. Sesiapa yang mengetahui keadaan seseorang atau satu jamaah atau suatu izam betul, pemikiran golongan yang belum dipastikan dasar pegangan mereka, atau suatu parti. Ini terjemahan kepada ahzab. Ahzab ni dari perkataan hizbun. Hizbun tu bahasa hari ini dia terjemah parti lah. Bukanlah bermaksud parti politik tu. Parti tu maksud grup, kumpulan gitu.
atau suatu golongan ahli agama akan kekufuran yang sabit, yang pasti. Ada seseorang pasti kekafiran dia, ada jamaah pasti kekufuran jamaah tersebut, ada izam, ada pemikiran yang pasti kekufuran pemikiran tersebut, ataupun ada satu puak ataupun parti yang pasti parti itu memperjuangkan kekafiran, ataupun ada satu golongan agama yang memang bukan agama Islam, agama kafir. Tiba-tiba kita pergi ragu kekafiran mereka, kita tu murtad. Yang sabit kekufuran yang jelas-jelas, maka ia beriktikad tidak kufur, atau tidak menjadi murtad, atau ia mengatakan bahawa izam itu betul pegangan mereka, berarti ia telah menjadi kafir seperti mereka juga. Dia ragukan kekafiran golongan yang telah pasti akan kufurnya mereka, maka orang yang meragui itu pula dihukum murtad dan kafir. Kemudian dia ambil perhatian, tetapi kaedah ini perlu kepada keterangan dan hukum ihtiyat. Dia buat dalam kurungan andaian. Andai, betul andai kan? Ihtiyat bukan andai. Contoh kena betul kan terjemahan dia. Tetapi kaedah ini perlu kepada keterangan dan hukum ihtiyat, yakni berhati-hati, jangan duk mudah-mudah hukum orang. Itu maksud ihtiyat dalam kurungan, sepatutnya mengambil langkah berhati-hati. Itu maksud dia, bukan andai. Andai ini biasanya bahasa Arab dia guna perkataan ihtimal. Tapi ini bukan ihtimal, ni ihtiyat. Ihtiyat maksudnya ambil langkah berhati-hati, jangan mudah hukum kafir kepada orang. Dia kata tetapi kaedah ini perlu kepada keterangan dan hukum ihtiyat ketika menggunakan kaedah ini. Maknanya kaedah siapa yang reda kepada kufur itu adalah kekufuran, perlu berhati-hati. Jangan duk mudah duk hukum orang kafir. Apa berhati-hati bagaimana? Kata dia, iaitu ketika kita hendak menetapkan, betul, ketika kita hendak menetapkan seseorang itu kafir atau tidak, seseorang itu mestilah mengetahui hakikat peribadinya. Kita nak kata orang tu kafir tak kafir, kita nak kata dia reda dengan kekufuran ataupun tidak, kita kena betul-betul tahu apa yang dia cakapkan, apa yang dia maksudkan. Kita atau jemaah atau parti yang ia hukumkan muslim bukan kafir. Ada satu jemaah sebagai contoh, ada satu pemikiran yang berdasarkan maklumat yang ada pada kita secara jelas mereka ini kafir, pemikiran ini pemikiran kafir. Tapi ada kawan kita, dia tak dapat maklumat yang lengkap tentang jemaah tersebut, lalu dia kata jemaah tu tak kafir. Nampak tak? Kena hati-hati. Jika ia tidak mengetahui hakikat mereka, dia tak tahu hakikat jemaah tu. Kita tahu jemaah tu, lalu kita kata jemaah tu kafir, tetapi dia tak ada maklumat yang cukup tentang kekafiran jemaah tersebut, lalu dia meragui kekafiran mereka. Orang yang seperti itu belum kafir lagi. Sebab tu dia kata, jika ia tidak mengetahui hakikat mereka dan kekufuran yang mereka bawa, maka tidak boleh kita menghukum orang itu kafir daripada permulaannya lagi. Kita tak boleh kata dia kafir, kerana dia tak cukup maklumat tentang orang tersebut. Sebagai contoh, seorang Melayu, dia bercakap dengan kita, antara dia dengan kita saja. Dia kata kat kita rapat dengan dia lah. Dia kata kat kita, aku ni sebenarnya dengan Islam tu aku tak percaya lah. Aku habaq sungguh ni, hang kawan rapat dengan aku taubat, aku tak percaya Islam. Tapi tu hang Islam, kita kata kat dia, hang Islam tak ada pergi masjid. Aku pergi masjid sembahyang raya. Dah aku dalam IC aku agama Islam, aku pergilah sembahyang raya, takkan tak sembahyang raya pula. Dah orang Melayu, dia kata. Tapi tu hampir Jumaat. Nanti orang kampung tak pergi Jumaat, orang kampung kata apa. Tapi aku kalau ada peluang tak pergi, aku tak pergi. Dia cakap kat kita. Jadi kita kena hukum dia muslim ke kafir? Wajib kita meyakini kawan kita tu kafir. Jelas, telinga kita ni jelas dia cakap kat kita. Hang ni biar betul ni, hang boleh murtad. Mengarutnya murtad ni. Mengarutnya dia kata, agama ni orang jerika. Dia cuba nak pengaruhi kita pula. Kita pula tak ada keupayaan. Kita pun nak balas cakap dia, kita tak reti. Kita, i'tiqad kita terhadap dia tu orang muslim ke orang kafir?
orang kafir. Wajib kita meyakini dia tu kafir. Tiba-tiba ada kawan kita yang lain, kita habaq kat dia, hang tahu kawan kita apa nama dia? Hafiz tu. Contoh tak ada kaitan lah, contoh nama aja. Abu lah, Abu. Orang Melayu jarang sikit nama Abu. Kawan kita Abu tu dia kafir. Kita habaq kat kawan kita yang lain. Tapi kawan kita tu tak dengar perkataan Abu tu. Dia kata, hang ni biar betul, aku tak percaya. Kita tak boleh letak kaedah ni kat kawan kita seorang lagi tu. Hang tak percaya, cakap aku habaq kata Abu tu kafir, hang tak percaya dia kafir, maka hang kafir. Tak boleh. Kerana kawan kita tak ada maklumat yang cukup tentang Abu. Abu tu dia sebut perkataan kafir kepada kita seorang saja. Faham? Itu maksud dia. Sama juga kaedah ni diletakkan pada jemaah, pemikiran, macam-macam lah. Sama benda ni. Malah kita mesti memberi keterangan dan alasan secukup-cukupnya dan dengan cara yang paling baik mengatakan orang itu atau jemaah itu atau parti itu kafir. Sebab ini kita kena terang kat kita. Katakanlah anak Abu tu lelaki, Abu tu pinang anak kawan kita perempuan. Faham? Kita tahu si Abu tu kafir. Bukan setakat si Abu tu kafir, anak dia tu pun kafir juga. Dia dengan anak dia tu semua jenis tak percaya agama. Tiba-tiba Abu tu masuk Minang, anak kawan kita Hafiz. Hafiz tu ada anak perempuan. Kita kata, weh Hafiz, Abu tu dengan anak yang masuk Minang, anak hang tu kafir. Kita kata contohlah. Hafiz kata, hang ni biar betul hukum kafir orang Islam yang mana boleh. Lah, aku sendiri dengar dia kata dekat aku, dia habaq dekat aku, dia tak percaya kepada agama, hatta Allah dan Rasul pun tak percaya. Abu tu kata, Hafiz tu kata, aku tak percaya, dia orang Muslim, dia orang Islam. Kita tak boleh kata si Hafiz tu kafir pula. Tanggungjawab kita apa? Buktikan kepada Hafiz. Terangkan kepada Hafiz hukum Abu dengan anak dia. Aku ni Hafiz, aku habaq semua ni. Abu tu dia minang anak hang, bukan anak aku. Tapi disebabkan kawan, aku kenal kamu. Nanti kamu bayangkan bagaimana anak si Abu yang kafir tu berkahwin dengan anak perempuan kamu. Dia nak bawa anak perempuan kamu ke mana? Dia nak bawa cucu kamu ke mana? Kalau dia sendiri tak percaya kepada Allah dan Rasul. Jadi kita kena terang, berusaha terang kepada Hafiz. Tapi tak boleh paksa. Terang, habis upaya dah, Hafiz tak percaya kat kita. Nak macam mana? Nak macam ni? Kita tak pergi ke nuri perkahwinan yang seperti itu. Kita tak pergi. Kenuri itu pula si Abu yang sembelih. Abu yang tak percaya kat Tuhan tu sembelih. Dia sembelih lembu kenuri itu. Kita pergi makan. Tak pergi makan. Sebab lembu yang disembelih haram. Kerana dia tak Islam. Zahirnya Islam, tapi hakikat dirinya tak Islam. Ada tak orang macam tu? Ada tak? Ada. Saya pernah jumpa berkawan dulu waktu bujang. Ada seorang, dia waktu saya mula-mula kenal dia tu, saya kata dia tak Islam. Sebab penampilan dia bukan orang Melayu lah. Rupa dia bukan, dia memang bukan orang Melayu. Dia nak macam Bengali. Orang apa? Tapi dia Islam. Dah kawan berapa lama tu, kenal dia, bekerja sekali, baru tahu dia Islam rupanya. Maksudnya nama dia tu nama orang Muslim, bin. Masyarakat kita ni kalau bin Islam kan, IC dia Islam. Tapi cakap dengan tuan-tuan, rukun Islam dia tak percaya, rukun iman dia tak percaya, habis semua benda. Asas prinsip-prinsip agama ni dia tak percaya. Dia tolak. Dia kata rukun iman tu semua ulama yang reka, bukan dari Allah dan Rasul. Saya kata, pasal apa hang kata begitu? Dia kata mengarut je. Mana ada Al-Quran mana sebut rukun iman? Dia ikut dan dia. Itu saya kata, itu yang Al-Quran kata, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa malaikatihi wa Al-Quran. Itu hadis Nabi yang dikenali sebagai hadis Jibril. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab. Sebut secara detail rukun iman, rukun Islam, rukun iman, ihsan apa semua tu.
Nak buang mana? Dia senyap. Dia tak tahu dia nak percaya ke tak percaya. Tapi dia tolak benda-benda prinsip Islam. IC, agama, Islam. Nah, itu saya jumpa sendiri. Putus dah, tak tahu dah duduk mana orang tu. Dah putus hubungan. Tapi ada dalam masyarakat kita yang macam-macam ni, ada. Yang keadaan ilmu tidak tersebar, orang tak datang masjid main mengaji. Memang macam kita, mana ada orang ramai main kuliah. Tapi cuba tuan-tuan tengok artis main kat Malaysia. Baru ni dalam bulan puasa itu dia buat apa? Kat Kuala Lumpur kan? Apa dia ingat? Buat, ya Allah, buat tengah pagi ni kan? Pukul 12 tu, pukul 12 pukul 1 kalau tak silap saya. Penuh orang. Penuh orang tuan-tuan bulan Ramadan. Apa rancangan saya tak tahu, tapi artis lah, hiburan apa semua ni. Tengah pagi dia berboleh pi. Saya tengok gambar tu, ya Allah, orang kita nak jadi apa, tak kata. Tapi nak macam mana kan? Tanggungjawab kita lah untuk memberi nasihat, menegur. Macam mana tuan-tuan? Tanpa sekarang dulu waktu saya muda-muda waktu 20-an tu dia ada ceramah umum dulu. Tapi ceramah politik, tapi pergi ceramah tu tengok orang Islam ramai, kuat semangat tu, takbir, Allahu Akbar, Allah. Kita rasa ramai orang Islam ni, kuat ni orang Islam ni kan. Dulu, sekarang tak ada. Sekarang ada ceramah-ceramah macam tu, tak ada. Ceramah agama mana ada orang nak pi. Macam ni, tak reti buat lawak, tak ada ramai. Reti buat lawak, ramai lawak. Kalau kat Malaysia yang buat wujud fenomena ni dulu Datuk Samsuri. Waktu saya ingat saya lah. Orang-orang agama, ustaz-ustaz yang ceramah maghrib ni yang dapat liputan dan ramai dihadiri oleh masyarakat, orang ramai. Dulu, sekarang Datuk lah. Dulu dia Ustaz Samsuri Haji Ahmad, tak silap saya. Sekarang Datuk Samsuri Haji Ahmad. Waktu tu penuh. Kuliah maghrib macam Jumaat. Orang buat pasal kedai di luar. Dia seingat saya, dialah mula kuliah maghrib mengajak Bahrul Madhi, tafsir Nurul Ihsan, yang saya ingatlah, yang ramai orang kuliah maghrib macam Jumaat. Selepas dia naik Ustaz Azhar Idrus, yang ramai orang, dan naiklah beberapa nama lagi. Itu pun lama-lama dah lama-lama reda, kurang macam tu lah. Dia pernah tunggu benda-benda yang bergurau, lawak dalam kuliah baru ramai. Kalau tak ada kuliah mengaji macam ni, dia pakai tak dengar. Apa dia murtad pula dah, kata. Sembang pasal murtad pula, tak payah dah depan kuliah. Itulah nasib kuliah-kuliah agama. Nak macam mana? Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kita di atas jalan nak cari ilmu, nak faham agama, nak jaga diri kita dan keluarga kita dari terjebak dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga membabitkan benda yang kufur. Orang kita tak tahu sebahagiannya. Sedangkan benda-benda kufur ni tidak ada kemaafan kalau tak tahu. Ada orang boleh kata dalam di akhirat nanti tiba-tiba dia kata, ya Allah, saya tak tahu lah pula Tuhan tu Allah. Boleh dapat kemaafan? Mana dapat kemaafan? Duduk dalam masyarakat Muslim, Quran di tangan dia, mana saya nak tahu, ya Allah, Quran ni saya diingat tipu, rupanya betul. Tak ada kemaafan pada dia. Mengaji, tengok, hang buktikan di mana penipuan Al-Quran. Hang tak akan jumpa, kamu tak akan jumpa. Kalau kamu tahu tentang Al-Quran, kamu akan yakin Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa keraguan. 1446 tahun Rasulullah telah wafat. Semua masyarakat Islam yang tak pernah bertemu ni bawa Quran yang sama. Tak pelik ke benda tu? Kita pernah jumpa sahabat Nabi? Tak pernah jumpa. Tapi Quran yang kita baca, orang Arab Mesir baca Quran yang kita baca. Saya bersembang dengan Ustaz Pak Ku, rahimahullah, semoga Allah Ta'ala rahmati dia. Pak Ku kenal kan? Tu naib Johan tu musabaqah Al-Quran tu. Dia kalah dengan Ustaz Ismail Hashim Kedah. Orang paling dapat naib Johan tu lawan dengan Ustaz Ismail Hashim tu, dia nombor 2. Pak Ku, Pak Lah kan? Ustaz Abdullah lah. Abdullah kan? Saya sebut apa tadi? Pak Ku. Ustaz Abdullah. Pak Lah. Saya tak ingat orang panggil apa. Pak Lah kan? Dia cakap kat saya,
Bila dia dapat naik johan musyawarah antarabangsa tu, bukan musyawarah Malaysia, antarabangsa. Mana semua tokoh-tokoh orang Arab, semua orang negara orang Islam hantar wakil baca Quran tu, dia dapat nombor 2 selepas Ustaz Ismail Hashim Kedah. Kalau tak ada Ustaz Ismail Hashim, Ustaz lah kita dapat nombor 1. Maknanya kemahlah bacaan Quran dia. Dia bagi tahu kat saya, bila dia dapat musyawarah dia dapat nombor 2, kerajaan kita bagi tiket cuma pergi ke Mesir, jumpa ulama-ulama Mesir. Dia kata waktu mereka suruh kami baca Quran, kita semua tu, mereka tu semua qari. Jadi baca Quran depan orang Arab, Syekh Azhar, ulama-ulama Mesir, orang Arab semua ni. Dia kata ulama Mesir tak percaya kami baca Quran Arab. Dia kata, macam mana hampa boleh tulis ayat Quran dengan tulisan hampa boleh baca tepat bacaan macam orang Arab. Salah kata, kami tak baca bahasa kami, Quran bahasa Arab lah. Ulama Mesir tak percaya. Sehinggalah ditunjuk kepada mereka Quran yang dia baca. Wah, terkejut orang Arab. Macam mana orang Melayu boleh baca Al-Quran yang sama seperti mereka? Syukur tuan-tuan wahai. Allah asyad. Allah Ta'ala jaga agama. Allah Ta'ala jadikan bukti yang cukup jelas. Tak ada ruang untuk manusia ragu akan kebenaran Al-Quran. Tak ada ruang. Kalau ada orang ragu lagi, memang jahat orang tu. Dia memiliki hati yang jahat, tidak mahu kepada iman. Orang begitu. Ustaz lah beritahu kat saya waktu dia masih ada, rahimahullah, ada imam Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, nama Syekh Ayub tak silap saya, orang Syekh Ayub, datang di Perlis, yang hantarnya kedutaan Saudi lah hantar untuk ajak Al-Quran kepada orang Perlis. Jadi Syekh Ayub tu duduk di Masjid Alwi. Kebetulan waktu Syekh Ayub tu sembahyang, yang menjadi imamnya Ustaz lah kita. Lepas habis sembahyang tu, Ustaz lah kata, Syekh Ayub tu main kat dia. Dia kata, aku sebenarnya kena ajak hangpa Al-Quran. Sekarang ni aku nak abak kat kamu tolong dengar bacaan Al-Quran aku. Betul tak betul? Syekh Ayub tu minta Ustaz lah dengar bacaan Al-Quran dia. Kalau tak betul, tolong perbetul. Syekh Ayub tu bukan orang Arab. Syekh Ayub tu sama ada dia Myanmar barangkali. Tapi Arab bagi kerakyatan kepada dia, begitulah. Dia jadi imam di salah, sama ada Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Saya ingat Masjid Nabawi. Sampai begitu sekali. Ustaz lah tak boleh bahasa Arab. Tapi baca Al-Quran, orang Arab pun kagum. Demikianlah tuan-tuan. Bukan setakat kagum, Al-Quran yang Ustaz lah baca, yang kita baca itu sama seperti Al-Quran yang berada di Mekah, Al-Quran yang berada di Mesir, Al-Quran yang berada di negara-negara orang Islam yang lain. Sama. Kita tak pernah jumpa mereka, kita tak pernah jumpa tok guru mereka. Tak pernah. Tok guru kita melalui jalan yang lain. Dari kita ni sampai tok guru nak pergi kepada imam qiraat yang tinggi-tinggi, Jazari apa semua tu, dah berapa ramai dah tu, pecah-pecah apa semua tu. Tapi sebutan yang sama, bacaan yang sama, tulisan yang sama. Ada ruang lagi untuk diragui? Tak ada ruang untuk diragui. Macam saya sebut, kalau ada orang ragu lagi, dia memang hendakkan kekafiran. Dia memang degil orang ni. Kat mana kita tadi? Panjang cerita. Berhenti kat mana tu? Kat mana? Satu kan? Mulhidin aku rasa. Ihtiyat tadi. Jadi macam mana boleh pergi cerita situ tu? Maknanya kita nak gunakan kaedah ini jangan sewenang-wenangnya. Sebaliknya mestilah kita berhati-hati. Jika ia tidak mengetahui hakikat mereka, macam Hafiz tadi saya contoh, Hafiz itu tak tahu hakikat Abu tu dan kekufuran yang mereka bawa, dia tak tahu Abu tu kafir, maka tidak boleh kita menghukum orang itu kafir. Kita tak boleh kata Hafiz itu kafir disebabkan tidak mengkafirkan Abu, sedangkan Hafiz itu tak ada maklumat tentang Abu. Itu kita tahu tadi. Kemudian kita tengok perenggan berikutnya. Ada perkataan ini.
Jika ia mengingkari kekufuran mereka selepas keterangan dan alasan kita itu, maka pengingkarannya itu dihitungkan ridah atau kufur. Itu pun tak boleh terus begitu. Katalah kita terang dekat kafir, kita terang Abu tu kafir dah. Kita teruk sekian-sekian hari kita kata dia dia sendiri bagi tahu kat aku, Abu tu sendiri bagi tahu kat aku dia tak percaya kepada Tuhan, tak percaya kepada Rasul, kita habaq kat Hafiz. Hafiz tu tak percaya. Tak percaya disebabkan betul ke hang cakap ni? Kok hang faham lain, Abu maksudkan lain, kamu faham lain. Kita tak boleh kufurkan Hafiz tu. Jangan tuan-tuan ambil terus ni. Ni dia kata kalau Hafiz tu tetap tak percaya, dihukum kufur pula. Tak semudah itu. Kalau dia tak percaya disebabkan dia ragu akan keterangan kita, dia tak kafir, dia Muslim. Dia tak berpuas hati, dia masih penerangan kita tu belum muqni', belum mampu nak terjemah apa atau belum mampu untuk meyakinkan dia. Tak boleh kafirkan dia. Tapi kalau si Hafiz tu kita terang-terang, Hafiz kata walaupun Abu tu katakan Abu tu memang dia tak percaya kat Tuhan, dia tak percaya kat Rasul, aku tetap kata dia Islam. Pada ketika itu dia kafir. Dia begitu. Kerana pengingkarannya itu pada hakikatnya adalah menyokong dan mengaku benar perkataan mereka. Syarat dia untuk kita hukumkan Hafiz sebagai kafir apabila dia menyokong dan mengaku benar cakap si Abu. Dia mengiyakan kekufuran, maka dia pun kafir. Tapi kalau dia ragukan penerangan kita, dia tidak kafir. Tetapi perlu diberi perhatian bahawa kekufuran sebahagian golongan manusia itu telah masyhur dan menjadi perkara yang mesti diketahui seperti golongan kaum Yahudi. Ini antara perkara yang tak perlu kepada penerangan. Tiba-tiba ada seorang nama Hafiz. Dia kata, aku ni orang Yahudi kafir sungguh. Tak kafir kot. Habis lah. Kerana kekafiran Yahudi benda yang maklum, termasuk di dalam al-ma'lum minad din bid-darurah. Benda memang Islam mengkafirkan Yahudi. Agama Islam mengkafirkan orang Yahudi. Demikian juga orang Kristian, kaum Nasrani, Majusi dan lainnya. Tiba-tiba ada orang ni kata aku ni Majusi itu betul ke kafir? Aku rasa macam apa salah dia persembah api contohnya. Yahudi Nasrani itu betul, Kristian itu betul ke kafir? Macam mana kita nak kata dia kafir? Dia sembah Nabi Isa. Kafir orang yang macam tu. Meragui akan kekafiran Kristian. Itu tak perlu penerangan dah, disebabkan kafirnya Yahudi, kafirnya Kristian, kafirnya Majusi masyhur diketahui oleh orang alim maupun orang jahil. Tiba-tiba dia tak percaya akan kekafiran mereka, maka dia membawa maksud dia menyokong kekafiran. Oleh yang demikian, maka jadi kafirlah orang yang tidak mengakui kekufuran mereka daripada permulaan lagi. Dia tak percaya akan kafirnya Yahudi dan Kristian, maka demikianlah dia kafir. Adapun izm, pemikiran-pemikiran kan, adapun izm atau golongan yang belum dipastikan dasar pegangan mereka, sewajarnya kita tidak segera mengkufurkan orang yang tidak mengkufurkan penganut-penganutnya hingga kita dapat menjelaskan perkara-perkara kufur dalam izm itu dan dengan penjelasan yang yakin. Nampak? Mesti penjelasan yang yakin bukan pada kita, pada orang yang menerima penjelasan dari kita. Tapi orang tu kita duduk jelas-jelas kata benda ni kafir, tak boleh kita percaya dengan golongan-golongan ni. Dia pun tengok kita, tengok atas, tengok bawah. Dia kata, hang ni pun tengok peluk pergi masjid baru sebulan 2. Dia tengok kita tu. Tiba-tiba nak hukum orang ni kafir, nak hukum jemaah tu kafir. Aku tak apa nak percaya. Orang yang seperti itu tak bersalah lagi. Terutamanya kalau golongan itu atau penganut-penganut izm itu mengaku dirinya Muslim dan mendakwa di hadapan manusia bahawa mereka itu mengingkari Islam, tetapi mereka menyembunyi dasar mereka yang benar-benar berlawanan dengan dasar-dasar Islam atau sebahagian dasar Islam yang umum orang-orang Islam tidak boleh menerimanya. Kita berhenti seketika untuk azan.
Kemudian kata dia lagi, kita habis dengan perenggan ni. Demikian juga untuk mengkufurkan manusia, kumpulan ini disyaratkan. Demikian juga untuk mengkufurkan manusia, kumpulan ini disyaratkan bahawa orang yang kita hukumkan itu telah menjadi kafir dengan sebab melakukan perkara yang telah diittifaq, yakni disepakati menjadi kafir. Macam kita terang tadilah, kalau dia meragui akan kafirnya individu ataupun kumpulan yang telah disepakati kekafiran.
Sekiranya perkara itu menjadi perselisihan di antara ulama yang mu'tabarin, jika benda tu masih ada khilaf di kalangan ulama, sebahagian mengatakan ia menjatuhkan agama dan sebahagian lain mengatakan tidak menjatuhkan agama, maka tidak harus ataupun tidak boleh kita mengkufurkan orang yang tidak mengkufurkan golongan itu, seperti mengkufurkan golongan Al-Khawarij dan sebahagian golongan lain yang masih khilaf, yakni ada perselisihan tentang murtadnya. Contoh isu golongan Khawarij. Ulama berbeza pandangan Khawarij ni. Adakah mereka kafir ataupun tidak? Disebabkan hadis Nabi SAW apabila dalam peristiwa Hunain, Nabi agih harta rampasan perang, bangun seorang lelaki yang dikenali sebagai dengan gelaran Abul Khuwaisirah. Bila Nabi bagi pembahagian harta rampasan perang, dia bangun, dia kata, ya Muhammad, i'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Mai dia kata Nabi tak berlaku adil. Celah Nabi tu. I'dil ya Muhammad, inna hadhihi al-qismah la urida biha wajh Allah. Sesungguhnya pembahagian harta yang kamu buat ini tidak menghendaki keredaan Allah. Kamu tak adil wahai Muhammad. Begitu kali. Lalu Nabi marah. Nabi kata, waihak, celaka kamu ni. Man ya'dil illam akun a'dil. Siapa lagi boleh berlaku adil jika aku sebagai seorang Rasul ini masih belum berlaku adil? Nabi marah. Lalu Umar bangun. Umar kata, biarkan lelaki ini kepada aku wahai Rasulullah. Aku pancung kepala dia. Nabi tak bagi pancung. Nabi kata sesungguhnya akan keluar dari orang ini satu kaum, tahqiru ahadukum bi salatihim wa siyamihim wa qiyamihim atau kama qala wa qiraatihim. Seseorang daripada kamu akan merasa lekeh amalan salat yang dia tunaikan, amalan baca Al-Quran yang dia baca, qiyamul lail yang dia buat, dia rasa lekeh disebabkan kumpulan ni kuat beribadat. Maknanya bukan amalan beribadat, orang kuat beribadat. Kemudian Nabi sebut di hujung hadis, Nabi kata, akan tetapi mereka ini yakhruju minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah atau kama qala. Akan tetapi mereka ni, mereka baca Al-Quran tetapi tak melepasi kerongkong mereka. Mereka baca Quran tapi Quran tu tak masuk sampai ke hati, baca kat mulut aja. Yakhrujuna minad din, mereka terkeluar daripada agama, seperti mana terkeluarnya anak panah dari sasarannya. Anak panah bila tarik kuat, orang Arab bila tarik anak panah tu terlampau kuat, dia panah rusa sebagai contoh. Anak panah tu kena rusa, tembus, disebabkan laju sangat anak panah tu, darah tak ada kesan dekat anak panah tu, kotoran tak ada kesan dekat anak panah. Nabi nak habaq kata mereka ni terkeluar daripada agama, begitu cepat terkeluar daripada agama. Seperti mana anak panah terkeluar daripada sasaran bila anak panah tu tembus. Lafaz ni menyebabkan ulama berbeza pandangan. Nabi nak habaq kata Khawarij ni kafir ke tak kafir? Dia macam tu. Jadi sebahagian ulama kata zahir hadis menunjukkan Nabi mengkafirkan golongan Khawarij. Sebahagian ulama kata tak, Nabi tidak mengkafirkan mereka, tetapi Nabi nak bagi tahu mereka itu tak berada di atas landasan yang benar. Yakhrujuna minad din, din yang Nabi maksudkan itu adalah landasan agama yang sebenarnya. Mereka terpesong dari landasan agama yang sebenarnya, tapi mereka Islam tak, mereka masih Islam. Tapi mereka ahlul bid'ah, golongan yang buat bid'ah dalam kalangan orang Islam, bid'ah pemikiran. Saya pun pegang pandangan itu, kerana mustahil kita kafirkan golongan yang tersalah pada takwilan. Kefahaman mereka salah, tapi kesalahan itu disebabkan ekstrim. Salah fikir disebabkan nak beragama, kita tak kafirkan mereka. Sesatlah golongan sesat, tapi masih Muslim. Jadi kita tak boleh kata, tengok, saya sebut tadi, saya pegang pandangan ulama yang kata Khawarij tak kafir. Tiba-tiba ada orang dia kata, saya pegang pandangan kata Khawarij kafir. Oh, ustaz meragui kekafiran Khawarij, ustaz kafir. Tak boleh. Pasal isu ni isu khilaf. Isu khilaf tak boleh dah cepat-cepat mengkafirkan orang, habis kafir habis nanti. Isu ulama khilaf tak boleh kita kafirkan. Sama juga isu
apabila Rasulullah wafat, Abu Bakar naik menjadi khalifah. Lalu bangun beberapa kumpulan Arab, mereka tak nak bayar zakat. Lalu Abu Bakar memerangi golongan yang tak bayar zakat. Abu Bakar perangi golongan yang tak bayar zakat disebabkan Abu Bakar mengkafirkan mereka atau sebab apa? Juga ulama berbeza pandangan. Sebahagian ulama kata Abu Bakar memerangi golongan tak bayar zakat disebabkan mereka kafir. Sebahagian ulama kata tidak, mereka masih Muslim, tetapi mereka tersesat dalam takwilan. Mereka faham zakat itu hanya wajib dikeluarkan ketika Nabi hidup, kerana Nabi itu Nabi, dapat wahyu dari Allah. Setelah Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, tak ada lagi Nabi, maka mustahil kami serahkan duit kami, harta kami kepada orang biasa. Kami tak bagi zakat melainkan kepada Nabi. Takwilan dia salah, dia tersesat dalam kefahaman. Muslim tak? Sebahagian ulama kata orang yang tak keluarkan zakat di zaman Abu Bakar masih Muslim. Abu Bakar memerangi mereka bukan disebabkan mereka itu murtad, tetapi Abu Bakar perangi disebabkan mereka tu pergi kepada borah, penderhaka dan pemberontak dalam negara yang sah. Jadi isu-isu yang macam ni kita tak boleh kafirkan orang yang berbeza pandangan dengan kita. Kemudian kata dia, dan termasuk di dalam bahagian ini orang yang tidak mengkufurkan orang yang meninggalkan salat kerana sengaja. Ulama berbeza pandangan juga hukum orang yang tak salat. Ulama mazhab Syafi'i kata siapa yang meninggalkan salat kerana malas. Pasal apa tak salat? Maghrib tadi masuk pukul 7.29 kan? 7.29, 7.39 dia tak sembahyang lagi, duduk sandar dekat rumah. 7 pukul 8 tak sembahyang lagi. Isteri dia kata, awak abang tak salat pukul 8 dah ni. Nanti saat kata. Sampailah Cikgu Din Azhar Aisyah. Isteri dia kata, abang tak solat tadi ni. Segan betul nak solat, dia kata. Orang yang macam tu ni ulama dua pandangan. Ulama majoriti termasuk ulama mazhab Syafi'i kata orang seperti itu fasik, asi, penderhaka, ahli maksiat, derhaka kepada Allah, pelaku dosa besar, fasik. Muslim tak? Muslim. Pandangan siapa? Majoriti. Termasuk mazhab Syafi'i. Tapi tuan-tuan, ulama mazhab Hanbali, anak murid Imam Syafi'i, ulama mazhab Hanbali kata orang yang seperti itu kafir, murtad kerana tak nak salat. Malas salat jadi murtad. Hanbali kata murtad. Orang tanya kepada Syekh Ibn Salih Al-Uthaymin, dia mazhab Hanbali. Orang perempuan tanya kat dia, suami aku tak salat, wahai Syekh, aku nak buat apa? Uthaymin kata, nak buat apa? Hang balik, siap balik rumah mak ayah. Pasal suami hang dah murtad. Oleh kerana itu tuan-tuan, solat ambil perhatian. Ada ulama kata orang yang tak mau solat ini kafir. Sekalipun dia solat, dia tak solat kerana malas, dia bukan mengingkari hukum. Ulama sebahagian mereka tetap kata kafir. Oleh kerana itu isu solat jangan ambil ringan. Isu-isu yang macam ni, kalau ada orang tak salat, katakanlah kita kata dia kafir sebagai contoh. Ada kawan kita kata dia tak kafir. Kita tak boleh kafirkan kawan kita yang tidak mengkafirkan orang yang tidak salat. Nampak? Tapi tak salat tu, kalau dia tak salat kerana lawan, salat mengarut, bukan dapat rezeki pun salat-salat. Murtad. Semua ulama kata murtad orang yang macam tu. Hampa ni duduk tunggang-tunggik ada bagi dapat rezeki. Dia kata macam tu sebagai contoh. Tengok aku tak solat macam hampa, aku kaya daripada hampa. Orang tu kafir. Tak ada ulama yang berbeza pandangan. Semua ulama kata orang seperti itu kafir, murtad. Kerana dia menghina dan memperlekehkan hukum syarak salat. Yang berbeza pandangan ni kalau dia malas, dia mengaku hukum Allah wajib dia buat, tapi aku ni tak sampai seru, dia kata. Tak sampai seru, umur 60 tak sampai seru lagi. Seru main kat mana? Hang lagi kena seru diri hang sendiri. Sikit lagi, kat mana? Tengok dia kata. Dan termasuk dalam bahagian ini orang yang tidak mengkufurkan orang yang meninggalkan salat kerana sengaja, yang tidak menafikan fardunya. Nampak? Dia malas, bukan menafikan fardu. Apabila cukup syarat-syarat tersebut, seseorang Muslim mengingkari kekufuran orang-orang kafir serta mengatakan benar kufur mereka, sebenarnya ia adalah seperti
bertutur mengakui dengan sebab yang menjadikan mereka kafir, maka sikap demikian meruntuhkan pegangan dua kalimah syahadahnya. Walaupun dia bersyahadah, akan tetapi dia meragui kekafiran Yahudi, dia meragui kekafiran Hindu, dia meragui kekafiran Buddha, dia meragui kekafiran Kristian, Nasara, maka sekalipun dia bersyahadah, dia menjadi kafir. Dan dari sudut lain dari sudut lain pula menjadikan ia seorang yang mengingkari nas dan dalil-dalil yang mengkufurkan mereka, maka jadilah ia kafir dengan sebab ia mengingkari nas-nas tersebut. Perkara yang kedua, walak kepada orang-orang kafir dan menyatakan persetujuan dengan agama mereka. Wallahu a'lam. Kita tangguh kuliah minggu hadapan insya-Allah. Saya ingat tak ada soalan kau nak? Ya. Orang yang sesat menunaikan salat, cukup rukun syarat, terima, sah amalan dia. Dia sesat, kata sebagai contoh, dia berkeyakinan dengan keyakinan Khawarij, aliran Khawarij, dia sesat lah. Dia salat sah, cukup rukun, cukup syarat, sah. Cukup rukun, cukup syarat, sah. Hatta katakanlah dia jadi imam, dia jadi imam, boleh tak kita sembahyang di belakang dia? Dia boleh sembahyang belakang dia selagi dia masih Muslim. Tapi dia sesat. Macam mana dia sesat? Tapi dia Islam, dia sembahyang cukup rukun, cukup syarat, sah salat dia, boleh kita menjadi makmum di belakang dia. Wallahu a'lam. Aqulu boleh tak? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.